Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Ok guys, sekarang ni saya on the way nak return balik motor ni dekat Taikon Motor HQ Georgetown, dekat area Jalan Datuk Keramat Pulau Pinang. Yalah, sebab saya dah settle dah full review pasal motor ni. Ok, video review pun dah buat, test ride pun dah buat, lepas tu kecerahan lampu dan juga top speed pun dah settle. Cumanya untuk motor ni dia special sikit, sebab saya rasa saya nak buat satu additional punya video. Okay, video tambahan. Tapi video ni akan very straightforward lah. Saya akan share sikit dekat hampa apakah yang saya suka dan kurang suka tentang motor QJ Moto SRK 250R ni. Okay, so first kali kita akan start dengan apa yang saya suka dulu. Apa yang saya suka pasal motor ni? Yang pertama adalah dari segi dia punya design ataupun dia punya looks lah. Okay, dia punya rupa bentuk dia. So bagi saya personally, dari segi dia punya design, dia punya rupa bentuk memang sangat cantik. Okay, cantik, sporty, modern. Okay, memang lawa lah, memang ngam, memang cun, memang kena lah dengan konsep motor ni kan, sebuah sport bike 250cc. Okay, memang ngam teruk. Sebab secara jujurnya kalau tanya saya, kalau kita compare dengan SRK 250RD yang 4 silinder tu, memanglah dia 4 silinder kan, bunyi lagi garang apa semua. Tapi dari segi dia punya design dia, rupa bentuk dia, saya berkenan yang ni lagi tau. Bagi saya yang ni lagi lawa. Sebab apa? Yang RD tu dia macam bahagian depan dia tu nampak pelik sikit. Dia macam besar, macam ada something wrong lah. Tapi yang tu pendapat peribadi saya lah. So personally bagi saya lebih suka design untuk motor ni lah. Okay, yang kedua, apa yang saya suka pasal motor ni adalah dia punya harga lah. Harga motor ni tak sampai 10k weh. Gila kan. Kalau hampa tengok masa dulu lah kan, sebelum produk-produk Enforce ni berleluasa dekat Malaysia, memang mustahil lah untuk kita nak dapatkan motor 250cc dengan harga bawah 10k. Ada juga motor 250cc satu silinder tapi harga sampai 20k lebih tau. Kalau hampa tengok betul-betul kan, dulu-dulu memang ada lah. Kalau yang nak kata yang murah pun dalam belas-belas k, tapi dia punya range tu dalam 14k, 15k dan ke atas lah. So motor ni 250cc satu silinder bawah 10k. Bukan senang lah nak dapat harga macam ni. Tu pun bawah 10k ni orang kata dia punya BSP lah, best selling price, tak termasuk road tax insurance. Kalau cash on the road lebih kurang dalam 10,500 macam tu kalau insurance first party or rider. Tapi kalau third party dalam 10,100 macam tu, sebenarnya boleh dapat dah. Okay, yang ketiga adalah dia punya jajan. So yang ketiga ni dia berkait sikit lah dengan yang nombor 2 tu. Okay, jadi dengan bermodalkan lebih kurang 10k sahaja, hampa akan dapat sebuah sport bike 250cc walaupun satu silinder, tapi dari segi dia punya power delivery tu orang kata mencukupi lah kan. Kalau nak compare, sebab harga dia ni lebih kurang macam motor 150 hingga 155cc tau. So hampa akan dapat terus 250cc punya power delivery lah. Okay, lepas tu hampa akan dapat dynameter, digital LED, lampu fully LED, dual channel ABS, lepas tu ada dual USB charging port, fuel tank dia 12.5 liter. Lepas tu tayar. Tayar dia bukan cikai-cikai dia bukan bagi biasa-biasa ya. Hampa akan dapat siap-siap tayar jenama Helios depan dan belakang. Brand Helios ni yang mana tahu lah. Macam saya test cornering hari tu, bila jalan panas macam ni kan, bila keadaan cuaca panas macam ni, memang best lah. Lagi panas, dia punya getah tu lagi lembut, lagi mengembang kan. Lagi grip lah. Bila hampa lain corner tu kan, lagi melekat elok lah. So tayar Helios memang puas hati. Jadi bila hampa beli motor ni, walaupun tayar standard kilang, tapi hampa dah dapat tayar yang berkualiti. Jadi bagi saya memang berbaloi lah, sangat berbaloi lah dengan harga dia. Okey, yang keempat dia, yang terakhir, apa yang saya suka pasal QJ Moto SRK 250R ni adalah dia punya keselesaan ataupun dia punya comfort tu. Jarang lah nak dapat sebuah motor sport bike yang profile macam ni. Okay, memang sangat selesa. Macam hampa tengok ni lah, kalau hampa dah tengok video test ride saya yang sebelum ni, saya dah explain lah secara detail pasal feel bila kita naik motor ni. Dia punya suspension memang terasa lebih lembut dan lebih selesa. Bila hampa lalu jalan yang tak rata, jalan yang bertampai-tampai, berlubang-lubang, memang hampa rasa smooth,
kan. Dia tak bumpy, dia tak, hampa tak rasa terhentak sangat. Memang best lah, memang selesa. Dia punya suspension tu memang berjaya serap hentakan tu dengan baik. So memang best. Cumanya bab kelembutan suspension ni dia agak subjektif lah. Macam saya, berat badan saya 65 kg. So far bila saya test motor ni, walaupun suspension dia lembut, saya appreciate lah benda tu. Sebab memang bagi saya sangat selesa lah. Dengan berat badan saya ni memang dia tak mengganggu pun. Cumanya kalau untuk rider-rider yang berat badan hampa tu lebih tinggi kan, badan hampa lebih berat, mungkin hampa perlukan suspension yang lebih keras lah. Yang tu biasalah kan, yang tu based on personal punya preference lah. Okay, so yang tadi tu semua lebih kepada positive side lah. Okay, jadi sekarang ni saya akan share kat hampa apakah kekurangan motor ni ataupun apa yang saya kurang suka tentang QJ Moto SRK 250R ni. Okay guys, hampa cuba tengok ni. Ni kan dia punya penutup getah ni kan, ataupun cover getah untuk ni lah, untuk dual USB charging port dia. Dan hampa nampak tak lebihan belah kanan ni? Okay, sepatutnya function dia adalah untuk membantu kita ataupun memudahkan kita nak buka cover ni lah. Tapi kalau kita nak guna, nak tarik daripada sini, memang susah dan sangat sempit. Sebab apa? Position dia sangat rapat dengan panometer. Nampak? Melainkan mungkin ada siapa-siapa yang jari betul-betul kecil ataupun kuku panjang ke apa, mungkin boleh lah kot kan. Tapi macam saya, kalau saya nak pakai daripada sini, memang tak boleh lah. Sempit. Tapi bagi saya, sepatutnya benda ni dia kena ada belah kiri. Sebab apa belah kiri? Sebab belah kiri ni nampak ruang punya luas dan tak terganggu kan, tak terhalang apa pun. Jadi macam saya, kalau saya buka belah kiri, senang lah, nampak? So personally bagi saya, benda lebihan ni sepatutnya memang dia ada di sebelah kiri. Dia patut ada di sebelah kiri supaya lebih mudah untuk kita nak buka dia punya penutup getah USB charging port ni lah. Tapi memang tak boleh nak ubah lah sebab dia ada tu, nampak? Okay, dia dah buat lubang, dia dah ikat macam ni dah. Kalau kita boleh cabut seketul, mungkin kita boleh ubah lah position tu kan. Tapi macam ni, bila dia dah buat macam ni, memang bila kita tutup ataupun buka, memang dia akan ada di sebelah kanan. So mungkin next version ke apa, benda ni rasanya sepatutnya ada di sebelah kiri. Okay, yang kedua pula adalah position single side stand dia ni. Hampa tengok saya tegakkan motor, saya bonnet dia punya stand. Okay, dia punya tempat nak bawa turun stand tu, dia macam ke belakang sikit tau. Dia macam ke belakang sangat. Jadi, apa efek dia? Setiap kali kita nak bawa turun stand, hampa kena buat macam ni, nampak? Memang akan kena dengan bahagian sini lah. Memang dia ada spring. Tapi, bagi saya macam rasa terganggu lah sikit, nampak? Bonnet stand. Okay, setiap kali nak bawa turun stand, hampa kena buat macam ni, baru boleh. So, bagi sesetengah orang mungkin tak ada apa. Tapi bagi sesetengah orang juga mungkin hampa akan rasa macam annoying sikit lah. Sebab duk belagah dengan benda ni setiap kali nak bawa turun stand. Jadi pada pendapat saya, lagi better kalau benda tu ataupun dia punya side stand punya pemijak tu, dia kena ada di depan sikit. Barulah bila kita nak bawa turun stand, nampak bahagian depan ni kan kosong. So bila kita buka, nampak? Kita nak buka stand pun tak terhalang apa pun, tak rasa terganggu pun. Okey, yang ketiga pula adalah, nampak tu dekat dia punya tabung exhaust tu. Kan ada macam tumpahan minyak sikit kan. Tapi yang ni bukanlah tumpahan minyak yang baru ataupun yang basah tau. Saya dah try cuci dah sikit kan, dah try cuci apa semua, tapi memang tak keluar. Dia macam kesan tu macam dah lama melekat kat situ dan dah kering lah. Jadi saya pun tak tahu lah apa punca dia kan. Cumanya dari segi first impression tu macam dah spoil sikit lah. Bila customer nak beli motor ni, bila dia tengok ada kesan macam ni, dia akan rasa macam was-was. Yalah, takut ada leaking ke apa kan. Jadi dia akan mula ragu-ragu lah. Jadi saya rasa lepas ni hopefully akan di-improve kan. First impression sangat penting. Hopefully lepas ni dia punya finishing akan lebih bersih dan lebih kemas lah. Barulah customer pun akan lebih yakin untuk beli motor ni. Rasanya tu je lah kot apa yang saya boleh komen pasal motor ni. Jadi kalau hampa ada sebarang pendapat, hampa boleh share di ruangan komen. Ok guys, so rasanya sampai sini lah video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.